berlakunya penderaan kepada anjing ini adalah benar berlaku. Dalam kes Rocky ni aku dah agak daripada awal lagi despite ada all the press conference cakap dia tak bersalah, cakap dia tak buat tu, cakap orang ni yang salah, orang ni yang buat tu, tetapi pada hari ini 20 hari bulan Ogos tahun 2026 kita dapat dengar berita bahawasanya salah seorang daripada orang yang kena tuduh kerana telah mendatangkan kecederaan kepada Rocky ini adalah orang yang menggelarkan dirinya owner sendiri, iaitu S. Rogini. Okay? So S. Rogini telah dituduh di bawah seksyen 29-1-E kerana telah mendatangkan kecederaan kepada Rocky dengan cara macam mana? Basically, semasa Rocky sedang ada loop tali dekat leher dia, dia telah menarik Rocky dan akhirnya benda tu telah menyebabkan kecederaan kepada Rocky. Itu fakta kes pertuduhan, okey? Dan di bawah seksyen 29-1-E ni juga, dia adalah satu hukuman yang membawa hukuman yang berat jugalah. Basically untuk denda, kau boleh kena denda minimum start dengan RM20,000, boleh sampai RM100,000 atau boleh dikenakan penjara up to 3 years ataupun boleh dikenakan kedua-duanya sekali. Cuma dalam kes ni aku tak terkejut, tapi aku rasa korang akan terkejut. Korang kena tahu bahawasanya volunteer daripada Majlis Pembandaran Daerah Kelang yang korang duk backup tu, yang korang duk beri segala penghormatan itu, juga turut dikatakan telah menyumbang kepada kecederaan yang Rocky alami, akhirnya menyebabkan kematian kepada si Rocky ni. Okay? Sama ada dakwaan itu benar atau tidak, sama ada fakta kes dalam pertuduhan ni benar atau tidak, masih lagi belum diketahui. Tetapi enough said untuk stage ini memandangkan pihak polis dah buat siasatan, pihak polis pun dah ambil masa untuk dapatkan segala fakta kes, dah berminggu-minggu dah pun, dan kemudiannya pihak polis telah membawa hasil siasatan ini kepada pihak pendakwaan. Pihak pendakwaan telah berikan izin untuk menuduh. Setakat ini kita boleh katakan dengan pasti bahawasanya pihak pendakwaan berpuas hati elemen-elemen pertuduhan di bawah seksyen 29-1-E ini memang ada fakta untuk backup sekiranya kes ini dimasukkan dalam mahkamah dan dibicarakan di hadapan hakim. So aku tak nak cakap kedua-dua mereka ni memang bersalah bagi pertuduhan kerana telah mendatangkan kecederaan kepada anjing tersebut. Tetapi for now kita boleh confirm bahawasanya elemen pertuduhan tu sudah cukup untuk membawa satu pertuduhan kepada dua-dua orang ini. Maknanya fakta yang mengatakan bahawasanya berlakunya penderaan kepada anjing ini adalah benar berlaku, bukanlah satu dakwaan yang palsu. Maka apa-apa naratif yang kita dengar sebelum ni kita kena lupakan, sebab akan ada naratif baru sepanjang perbicaraan ini. Okay? Semoga keadilan dapat dilihat untuk Rocky. Semoga tidak ada lagi binatang-binatang yang tak bersalah menjadi mangsa kepada kerakusan dan juga emotional problem manusia. Alright?